Jangan lupa subscribe, like, share dan komen siri animasi Robozeta di YouTube. Sedang rancak Mojo mengimbas kekalahan raksasa-raksasa di tangan Robozeta. Tiba-tiba, Omega menghubungi Mojo dan memberitahu keputusan menghantar dua jeneralnya sebagai langkah penghabisan. Kali ini Omega tidak mahu main-main lagi. Mojo pula diminta untuk mengiringi jeneral ke markas Zetania sebagai pembantu. Apakah yang akan berlaku selepas ini? Kalau nak tahu, saksikanlah dalam episod akhir kali ini yang bertajuk Kedatangan Jeneral. Mungkin pudar rasa untuk terus menjauh, langkah yang hilang ditelan kala untuk ke penghujung nyawa. Juangku masih jauh, nafasku masih panjang, dan aku masih ada. Masih terang, bagaikan bintang yang bersinar, tak terpadam, belum berakhir menggapai pria. Itu kapal angkasa Mojo. Ha? Akhirnya, dia dah datang. Tapi siapa dua orang tu? Tak pernah tengok pula sebelum ni. Kawan Mojo ke? Saya rasa saya tahu siapa gerangan dua orang itu. Mereka adalah jeneral-jeneral kepada Omega. Ha? Jeneral Omega? Ada dua pula tu. Tambah Mojo lagi. Sekurang-kurangnya Omega tak ada. Kalau tak, masalah besar kita. Ingat lagi tak pertemuan dulu dengan Omega tu? Ya, betul. Omega bukan seseorang yang kamu semua boleh hadapi. Belum lagi. Tapi jeneral dia ni, bolehkah kita lawan? Mesti boleh punya. Apa dah hal? Ingat Robozeta, jangan terlalu memandang rendah kemampuan musuh kita. Melihatkan status mereka sebagai jeneral kepada Omega, bererti kemampuan mereka bukan calang-calang. Baik Zeno, kami akan berhati-hati. Walau macam mana pun, kami takkan tunduk pada Omega. Robozeta, kita mesti cuba sehabis baik. Yeah! Jangan ingat dia boleh tumbangkan Robozeta. Selagi kita bersama, tiada halangan tak boleh kita tembahi. Bagus Robozeta. Dengan semangat juang yang jitu, saya yakin kamu semua akan menang. Siap sedia semua. Alamak bos, apa nak jadi lepas ni? Tak boleh dielakkan lagi. Senyembara yang muktamad antara Robozeta dengan General Chaos dan General Ozo akan berlangsung. Ish, rasa berdebar-debar pula. Siapa yang akan menang ya? Mestilah General Chaos dan Orzo. Tapi Robozeta pun dah bertambah kuat sepanjang menentang raksasa-raksasa kita. Aku sendiri pun tak dapat nak jangka. Tapi kita ni jadi penonton je ke? Gitulah gamaknya. Kan bos besar Omega dah pesan, ikut General Chaos dan Orzo turun dan bantu jika perlu. Ya, buat masa sekarang kita perhatikan dulu. Robozeta. Janganlah serius sangat. Apa tujuan korang datang ke sini? Kalau Bahajan nak buat kacau, jangan ingat kami akan duduk diam. Ya, jangan nanti menyesal tak sudah. Kelakar juga ya korang ni. Baiklah, aku pendekkan cerita. Kami dihantar oleh Omega untuk menjemput ahli Robozeta masuk ke bawah kuasa Omega. Senang kata, nak rekrut kamu semua jadi geng Calavera. Adalah lebih baik kamu semua menerima perlawanan ini dengan sukarela. Jika
Jika tidak, kami akan guna cara kedua. Woi, suka-suka je. Ingat besar sangat gaji nak kerja dengan Omega tu. Ya, kami tak heran lah. Jadi orang baik lagi bagus tau. Ingat gertak macam tu? Kami goyang. Ini robot Zeta lah. Wacah! Tak apa. Terimalah padahnya. Orzo, kau mulakan. Baik. Robo Zeta, ingat semua yang kamu dah pelajari dan kuasai selama ini. Jaga formasi dan pastikan kerjasama yang baik. Go, Robo Zeta! Baik Zeno. Robo Zeta. Go! Kuat betul jenera yang bagak ni. Iyalah, lain macam dia ni. Diorang berdua ni bukan macam raksasa-raksasa yang kita pernah kalahkan. Tahap diorang ni lebih tinggi. Robo Zeta, saya telah buat analisis ke atas General Orzo. Dia ni bukan saja mempunyai kekuatan luar biasa, tetapi juga ada perisai yang menjadikan dia kebal. Serangan biasa tak akan berkesan pada dia. Rasanya dalam keadaan sekarang, kita kena gunakan hikmat naik taraf kuasa. Ya, kita semua kena naik taraf bersama-sama. Robo Zeta. Borak-borak apa tu? Ada cara nak menang tak? Jangan kau pandang rendah pada kami. Robo Zeta, naik taraf kuasa peringkat kedua. Rico, naik taraf kuasa. Jingo, naik taraf kuasa. Rex, naik taraf kuasa. Ellie, naik taraf kuasa. Yeah! Bebop, naik taraf kuasa. Ya! Kuasa Zeta maksimal. Robo Zeta, sedia. Haha, siaplah kau lepas ni. Rasakan kuasa naik taraf Robo Zeta. Ya! Rasakan ni. Hikmat tukar gegasi. Hah? Serangan tukul gegasi Bebop. Dia boleh tahan sebelah kanan je. Tak boleh jadi. Tak mungkin kuasa naik taraf kita tak stunning dia. Ya! Serangan sedang berkembang. Hikmat aku tak habis lagi. Apa? Jingo! Tak guna. Ya! Ya! Siap kau! Hah! Ya! Kau rasakan ni pula! Ya! Ellie! Cis, berani kau! Ya! Ha! 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 Ya! Ha! Tak mungkin! Kuasa naik taraf kami! Hai, kan dah kena? Alamak, Robo Zeta. Macam mana keadaan boleh jadi macam ni? Aku kena buat sesuatu.
Dari awal tadi, kalau ikut saja cakap aku, kan senang. Jangan mimpi. Kami akan akur dengan rancangan Omega. Disebabkan kau dah cakap macam tu. Apa? Perisai apa ni? Rico, saya telah membekalkan kuasa perisai kepada kamu semua. Kuasa ini tak boleh bertahan lama. Gunakan peluang ini. Baik, Robozeta, betulkan formasi kita. Kuasa perisai ini juga telah mengecas semula stamina dan tenaga kamu. Cagas, Robozeta. Jangan buat kesilapan lagi. Kesilapan? Apa maksud Zeno tu? Oh, saya rasa saya faham. Sebab kita tak bersatu dan bekerjasama ke? Ha, betul lah tu. Kita semua tak ada formasi serangan. Main belasah je. Kali ni, kita mesti bersatu. Bersama-sama, Robozeta. Ya. Rex, Ellie, ingat tak serangan combo kamu berdua masa menentang Koris? Ya. Lancarkan serangan tu ke atas Orzo. Baiklah. Ya. Sasaran telah dikunci. Ketepatan 100%. Terimalah serangan ni. Tembakan bazuka halilintar terpadu. Jeez, perisai aku. Jenggo, Bebop, gunakan serangan combo kamu pula bersama-sama. Baik. Gabungan kuasa pedang bayangan berganda. Dan kuasa tembakan bertalu-talu. Terimalah. Dah ribuan pedang bayangan bertalu-talu. Terbaik, Robozeta. Sekarang giliran aku pula. Ya! Peluru kilat! Wah, Robozeta berjaya! Bos, General Orzo kalah lah. Tak sangka betul lah. Bos, kita nak turun tolong tak ni? Aku rasa nanti dulu. Aku nak tengok dulu apa yang akan berlaku. Selesai juga akhirnya General yang bagak tu. Mestilah. Inilah Robozeta bila bersatu. Tapi kita belum menang lagi. Ya. Tu, lagi seorang jeneral tu. Perjuangan kita belum selesai selagi kita belum kalahkan mereka semua. Alamak, aku dah rasa pancit lah. Dah habis keluar semua tenaga tadi. Robozeta, pastikan kamu terus berjaga-jaga. Jangan abaikan formasi dan kesatuan kamu. Kita tak tahu lagi kekuatan General Chaos ini. Hei, sekarang giliran kau pula. Jangan ingat kami dah sudah. Korang tak rasa penat ke? Selagi geng Kalabera cek pasal, kami takkan berhenti. Kawan-kawan! Apa? Cheese, tak guna. Robozeta, kita serang dia bersama-sama. Ya! Mari kita tengok giliran siapa yang kena dulu. Tak mungkin Robozeta kalah.
Kau rasa kuasa naik taraf kau hebat sangat? Boleh tahan kuat yang warna biru merah ni. Baik, ambil yang ni dulu. Jenggo! Jangan! Lepaskan dia! Jenggo! Tidak! Jenggo! Satu dah dapat. 4 lagi bakal menyusul. Hentikan! Kuasa aku tak dapat tandingi dia. Kecekalan kau tamat di sini. Zeno! Kalau macam ni, aku habiskan kau. Zeno, tidak! Gerangan siapa? Hah? Kau? Apa artinya semua ni? Mojo? Hai, bila masa kau turun? Rico, kamu mesti sertai Mojo. Berganding bahu dengan dia. Dengan Mojo? Zeno pasti ke ni? Ya, Mojo berdiri bersama kita sekarang. Mungkin dia dah berubah fikiran. Kenapa kau berpihak dengan Robo Zeta? Kau nak khianati Omega? Boleh belaklah dengan Omega. Aku tak boleh duduk diam lagi. Cis, macam ni nak jadi orang kanan Omega. Kau memang tak layak. Aku dah tak inginlah nak jadi pengikut dia lagi. Puih. Biadab. Memang patut Omega buat tak indah dengan kau. Sampah. Kau ingat jadi orang kanan Omega tu gas sangat ke? Ni biar si sampah ni buktikan sebaliknya. Kuasa naik taraf peringkat kedua. Kita mesti buat serangan penghabisan. Serangan biasa tak dapat tundukkan chaos. Baik, aku berfikir yang sama. Saat kau memilih untuk menentang aku, kau dah ditakdirkan kalah. Engkau menentukan kami untuk kalah. Jangan harap. Apa lagi yang korang nak buktikan? Kami menentukan takdir kami sendiri. Peluru kilat. Habislah kau! Apa? Tak guna. Macam mana aku boleh tak perasan? Kau yang akan habis di sini. Tidak! Pancaran cahaya Oraya!
Ha? Rico! Jangan risau. Dia cuma pingsan. Sebab kehabisan tenaga, dia tak apa-apa. Mojo, kamu pula macam mana? Kamu okey ke? Aku berasa penat juga ni. Terima kasih Mojo sebab membantu Robozeta mengalahkan General Chaos. Tak ada apalah. Aku pun menyampah dengan General 2 ekor tu. Dan terima kasih kerana menyelamatkan saya. Saya tak sampai hati pula nak tengok kamu cedera. Mojo, marilah sertai kami semula. Kita sama-sama jaga keamanan Zetania. Macam dulu. Zeno, saya dapat banyak kesalahan. Buat kacau di Zetania, membahayakan nyawa orang ramai. Saya dah tak layak lagi. Itu sebab kamu telah dipengaruhi kuasa jahat Omega. Saya tahu, kamu tak macam tu sebenarnya. Saya tiada tempat di kalangan Robozeta. Saya kena pergi. Kemana kamu nak pergi, Mojo? Saya kena pergi jauh dan sembunyikan diri. Omega mesti akan buru saya lepas apa yang saya dah buat. Mojo. Selamat tinggal, Zeno. Sampai masanya nanti, saya akan kembali. Saya berjanji akan bawa kamu pulang untuk bersama dengan kami. Bos tak apa-apa? Adik, terciduk gak aku nak kalahkan General Chaos tadi tu. Nasib baik menang. Hebat bos lawan. Gandingan mantap dengan Rico. Yelah, hasil kerjasama yang memberangsangkan. Sungguh terampil. Sengat aku masih berbisa lagi tau. Tapi bos, kita ni sekarang macam mana bos? Alah bos, apa kita nak buat ni? Nak balik ke pangkok Omega semula, memang kena keratlah kita. Nak geng dengan Robozeta pun tak boleh. Kita ni bukanlah kategori orang baik. Kita biarkan je ke mana kapal ni akan bawa kita. Biar jauh supaya Omega tak boleh cari kita. Cis, tak guna punya Mojo. Berani kau tikam belakang aku. Dah lah sampai kalah 2 orang kanan aku. Nasib baik hidup lagi. Lepas proses rawatan ini, aku akan pastikan mereka berdua jadi lebih kuat lagi. Tapi tak apa. Sekurang-kurangnya ada hasil dari perlawanan mereka. Selamat datang ke geng Galabera, orang kananku yang terbaru, Django. Dan kau, Mojo, aku akan pastikan kau tanggung akibatnya. Kau takkan terlepas, Mojo. Mujulah kecederaan mereka tidak terlalu serius. Selepas rawatan ini, mereka akan pulih sepenuhnya. Tapi, Django, Django, apa yang Omega dah buat pada Django? Macam mana keadaan dia sekarang? Ada panggilan telekomunikasi masuk dari sumber tidak diketahui. Siapa pula tu? Komputer, jawab panggilan. Hello? Hello, Zeno ke tu? Ni saya lah. Saya ada kat depan markas ni. Biar betul. Kamu ke tu?